أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dalam bab berapa? Bab 6. Bab 6 kita belajar apa? Bab 1. Kita belajar hadhihi. Kita berhenti kat mana Zaid? Kita berhenti kat mana Zafirah? Nombor 40? 42 kan? Buka muka surat buku teks, muka surat 42. Muka surat 42 nombor 5 betul? Okey, Zafira baca nombor 6. Muka surat 42. 42. Okey, Zafira baca. Hadza babun. Wa hadhihi nafidatun. Terjemah Zafira. Adalah pintu. Ini adalah tingkap. Betul. Ahsanti. Mumtaz. Soalan cikgu. Kenapa yang mula-mula tu kita guna hadza? Kenapa Zafira? Sebab babun tu muzakkar, dia male. Okey, nafizatun. Kenapa kita guna hadhihi? Sebab dia female. Tanda female dia ada ta marbutah. Betul. Okey, next Zaid baca. Nombor 7. Dah. Duduk nanti. Duduklah dulu. Man hadhihi? Hadhihi Ummu Yasirin. Apa maknanya terjemah Zaid? Man siapa? Siapa ini? So jawapan dia hadhihi ini. Ummu apa ummu? Ummu apa? Aisyah? Mak kepada Yasirin. Ini mudhaf ilaih asalnya mak apa? Ummun. Ada tanwin kan? Kita nak kata emak, seorang lagi mak kepada Yasirun. Asalnya Yasirun. Bila kita nak kata mudhaf, betul. Bila kita nak kata emak kepada Yasir, mudhaf tak terima alif lam. Mudhaf tak terima tanwin, dan mudhafun ilaihi dia majrur dengan baris bawah. So jadilah Ummu Yasirin. Ummu Yasirin. Faham Zaid? Zaid, kenapa guna hadhihi bukan hadza? Kenapa tak boleh hadza? Kenapa hadhihi? Kenapa guna hadhihi?
Bukannya guna hadha. Come on. Wake up. Sebab hadhi. Kenapa tak guna hadha? Sebab umun. Umun ni female. So female ni kan, ada yang ada tanda dia ta marbutah. Ada yang tak ada. Contohnya ummun, ukhtun, bintun. Okay, next. Zafira baca next. Zafira pula. Apa nama dia? Zaira. Apa? Zaira. Aisyah lah. Aisyah baca nombor mana? Nombor 8. Yadul tu. Yadul fallahi wasikhatun. Apa maknanya? Yadul apa yadun? Tangan kepada fallah. Fallah apa? Farmer. Petani. Tangan petani itu wasikhatun apa? Kotor. Okey, soalan cikgu, kenapa busuk kotor. Kenapa dia ada ta marbutah? Kenapa wasikhatun bukan wasikhun? Male? Female. Siapa yang female? Yadun. Kenapa yadun female? Betul. Sebab anggota badan yang ada pair, berpasangan. Contohnya mata, ainun. Lagi apa yang berpasangan? Satu. Uzunun. Rijlun, yadun. Ni semua female ke male kalau anggota badan berpasangan? Female. So, next. So, Zafira, sambung. Dah habis Nombor 2. Iqra'il misal. Baca contoh. Dan kemudian kena buat apa? Wa kawin jumalan 'alal ghirarihi. Ni kena buat ayat. Contoh dia kan. Al-misal Muhammadun talibun. Muzakkar kan? Kalau Aminah pula, Aminatu talibatun. Okey, Zafira nombor 1 baca. Terjemah. Hamid lah nama orang. Tabib pun apa? Tabib. Tabib, tuan tabib. Doktor. Tabibun doktor. Hamidun tabibun. Okey, baca next. Fatimatu. Kalau Fatimah pula? Tabibatun. Tak ada alif lam kan? Tabibatun. Cikgu dia tipu kan? Jadi muannas. So ada tambahan buta. Duduk. Fatimatu tabibatun. Okay, next Zaid. Demam Saya demam ke? Panas badan dia. Nombor 2. Huwa muslimun. Huwa muslimun. Lepas tu kalau hiya? Kalau huwa muslimun, hiya tambah utah. Jadi muannas kan? Make it female. Zaid, tadi kan? Tadi kakak Zafira baca tabibun kan? Tabibun apa? Tabibun male kan? Tabibun male doktor kan? Apa cikgu buat ni? Talibun. Ni male, betul tak? Kalau jadikan dia female, tambah? Jadi apa? Tabibatun. Jadi hazihi pula. Sekarang ni apa? Muslimun. So, jadikan kalau female jadi apa?
Muslimun male. Kalau female? Muda. Tambah marbutah. Muda. Jadi muslimatun. Tambah marbutah. Ni lelaki muslim. Kalau perempuan muslim, muslimatun. Faham? Okay, next. Aisyah. Nombor 3 Aisyah. Al-anfu wasifun. Apa maknanya? Al-anfu. Al-anfu. Hidung muzakkar ke muannas? Male ke female? Male sebab ada satu je kan? Okay, next kita baca. Al-yadu muannas ke muzakkar? Al-yadu tangan. Male ke female? Female. So wasikho. Kalau wasikhun male. Wasikhun. Kalau female? Wasikhotun. Wasikhotun. Al-yadu wasikhotun. Okay, next. Zafira. Rabi'an, nombor 4. Oh, Zafira tengah tulis jawapan dulu Ni apa ni? Al-babu mughlaqun. Apa maknanya? Aku dapat nombor 1. Al-babu apa Zafira? Pintu itu mughlaqun. Apa mughlaqun? Closed. Kalau maftuhun open. Mughlaqun closed. Al-babu mughlaqun. Al-babu muzakkar kan? Okay, next. An-nafizatu mughlaqatun. Betul? An-nafizatu tingkap dia ada ta marbutah kan? Dia muannas. So kalau muannas tambah ta marbutah. Tadi mughlaqun. Mughlaqun. Kalau muannas mughlaqatun. Mughlaqatun. Okay, next. Zaid. Asyayu. Apa maknanya? Nanti dulu. Asyayu harun. Asyayu apa? Teh. Air teh, ti. Asyayu harun. Okay, next. Al-qahwatu apa al-qahwah? Kopi. Kopi muzakkar ke muannas? Kopi muannas ada ta marbutah. Qahwatu kan? Al-qahwatu so apa? Panas juga. Kalau asyayu harun itu muzakkar. Al-qahwatu muannas jadi apa? Harun jadi tambah ta marbutah jadi kalau muzakkar harun. Kalau nak jadikan dia muannas tambah ta marbutah jadi apa? Kharratun. Kharaja. Okay, next. Aisyah duduk. Aisyah dah baca. Alah kucing comelnya kucing tu. Okay, duduk. Go. Aisyah. Al-masjidu. Baca. Al-masjidu. Nombor 6. Betul. Al-masjidu
Ha? Ba'idun. Al-masjidu muzakkar ke muannas? Al-masjidu. Kata. Ba'idun. That's why dia ba'idun. Dia tak ada tambah buta. Okay, next. Okay, baca. Kemudian, next. Al-madrasatu. Bukan. Tukarkan. Dia ambil daripada ba'idun. Kalau al-madrasatu ba'idun. Jadi apa? Jadikan dia muannas. Al-madrasatu ba'idatun. Betul. Kalau muzakkar ba'idun. Kena ambil yang last word. Jadi dia muannas. Betul. So kalau muannas, kalau dia female Datun. Nampak tak? Ba'idatun. Okay, next. Zafirah. Nombor 7 Zafirah. Al-hisanu sari'un. Apa maknanya? Al-hisanu apa? Gambar tu. Kuda. Kuda tu apa? Sari'un apa? Laju. Very fast. Al-hisanu muzakkar kan? So sari'un. Okay, next. Sebelah dia. Betul. Sari'un menjadi sari'atun. Sari'un. So dia jadi kalau female sari'atun. Okay, next Zaid. Baca Zaid. At-talibu maridun. Terjemah dulu. Apa dia? At-talibu. At-talibu apa? At-talibu. Aisyah, at-talibu apa? At-talibu. Tu ibnun. Zafirah, at-talibu. At-talibu apa Zafirah? Anak perempuan. Bintun. Ada Zara. At-talibu. Zara. At-talibu. Cikgu nak tulis. Talibun. Talibun apa? Talibun. Perempuan. Anak perempuan. Anjing? Kalbun. Pelajar. Pelajar. Zaid. Student. No, you can't. Hello. Duduk sana. Duduk sana. Duduk. I want to draw the eyes. Okay lah. Lepas tu duduk tahu janji Okay, janji Okay. Zaid baca. At-talibu maridun. Okay, next. At-talibatu. At-talibatu apa? Kalau talibun student lelaki, kalau student perempuan, talibatun. At-talibatu sakit. At-talibatu pelajar perempuan itu nak kata dia sakit. So macam mana? Maridun tu sakit. Betul. Betul lah. Kenapa macam maridotun? Tak confident. Maridun. Maridun ni kalau muzakkar, kalau muannas maridotun. Maridotun. Faham? Tambah ta marbuta. Okay, next Aisyah. Anak kawan macam ni. Okay, Aisyah cepat. Next. Nombor nombor 9. Al-Qur'anu
Al-qamaru jamilun. Apa maknanya? Al-qamaru jamilun maknanya apa? Al-qamaru jamilun maknanya apa? Al-qamar apa? Kalau asyamsu matahari, al-qamar bulan. Bulan. Bulan itu cantik. Lepas tu asyamsu matahari dia muannas. Memang macam tu. Kalau bulan dia male. Kalau sun dia jadi female. So jamilun ke jamilatun? Jamilatun, betul. Okay, next. Zafira. Duduk. Al-abu. Al-abu jalisun. Jalisun apa? Kalau standing, wakifun. Lawan dia duduk, jalisun. Okey. Al-abu muzakkar kan? Ayah. Okey, next baca. Sabar. Al-ummu jalisatun. Betul. Tambah tambutah je. Ada lagu kan Jamilah kan? Kau tahu lagu Jamilah? Tulis yang mana? Oh, macam mana je dia? Jamilatun. Kat sini jalisatun lah. Oh, yang al-qamaru tu Asyamsu matahari kan? Asyamsu matahari jamilatun. Tapi kalau matahari al-qamaru jamilun. Okay, next. Siapa sekarang? Zaid. Seterusnya Zaid. Sahih al-jumal al-atiyata. Okay, nombor 1. Cuba baca. Dia suruh kita betulkan ni. Mana yang salah? Hakibatu man hadha. Hakibatun apa? Siapa ingat? Hakibatun apa? Bad. Hakibatu man. Hakibatu man hadza. Mana yang salah Zaid? Hadza, betul. Sepatutnya kenapa hadhihi? Sebab hakibatun ada tamar buta. Betul. Okay, next. Aisyah. Nombor 2 baca Aisyah. Aisyah baca nombor 2. Al-ghurfatu maftuhun. Mana yang salah? Aisyah, mana yang salah? Apa yang salah? Sepatutnya betul. Kenapa? Sebab sebab al-ghurfatu ada tamar butah muannas. Maftuhatun. Okay, next. Zafira. Nombor 3. Zafira baca. Hadza. Terjemah dulu. Hadza
Sayyaratun apa? Sayyaratul waziri kan? Sayyaratun apa? Kedai? Bukan, himar. Car. Kereta. Kereta. Sayyaratun kereta. Wazir apa wazir? Menteri. Minister. Haza sayyaratul waziri. Okey, Zafira. Mana yang salah Zafira? Wasikhun? Zafira sebut apa? Mana yang silap? Mana yang nak kena correctkan? Haza. Sepatutnya? Hadhihi. So haza ni salah. Sepatutnya hadhihi. Sebab apa? Hei. Apa kau yang atas tu? Sebab sayyaratun ni muannas. Ada tambahan buta. Okay, next Zaid. Nombor 4. Hadhihi miftahus sayyarati. Mana salah? Sepatutnya? Kenapa sepatutnya haza? Miftahun. Miftahun apa? Miftahu. Kunci. Miftahu sayyarati Okay, next. Aisyah. Okay, betul soalan Zaid. Sayyarati kan? Muannas kan? Kenapa haza? Sebab yang ni miftahun ni, kunci ni. Kenapa dia ada apa? Haza. Ni, sayyarati ni. Kenapa ada tamar buta? Kereta memang sayyaratun. Ini memang car. Sayyaratun kereta. Kereta tu muannas, tapi dekat sini dia nak tunjuk kereta ke nak tunjuk kunci? Kunci muannas ke muzakkar? Male ke female? Kunci male. So dia guna hadza. Okay, next Aisyah. Aisyah nombor 5 Aisyah. Aisyah nombor 5. Ainal baqaratu huwa fi syari'i. Mana yang salah? Al-Baqarah tu apa? Surah Al-Baqarah tu kan? Lembu betina. Betina, dia male ke female kalau betina? Female lah. Ainal baqaratu. Ainal baqaratu, jawapannya apa? Huwa fi asyari'i. Mana salah? Salah. Ni betul. Jalan. Sebab ada fi. That's why fi syari'i. Mana yang salah? Sepatutnya huwa muzakkar, dia. Kalau she, hiya. Ainal baqaratu hiya fi syari'i. Duduk. Okay, next. Jangan nafas-nafas. Okay, next. Zafira. Zafira sejuk ke? Zafira? Sejuk Kau okay? Okay, pakai hoodie tiba-tiba. Tulis lah. Cikgu nak buat macam tu juga lah. Okay, next. Nombor mana? Nombor 6. Dukanuman hadhihi. Apa maknanya? Dukanun apa?
Siapa ingat? Dukanun siapa ingat? Dukanun apa? Aduh. Keldai himar. Kereta sayyaratun. Kedai shop. Shop. Tu keldai himar. Okey, dukanu man hadhihi. So mana yang salah? Sepatutnya hadha, sebab dukanun muzakkar. Dukanu man hadha, yang betulnya hadha. What do you always say I did? Or did you even check before you Okey. Macam ni Zafira, okey Zafira, faham Faham? Zaid faham? Faham tak? Faham, dapat? Aisyah faham? I want mata dia kat sini tapi mulut dia kat atas. Okey, duduk. Okey, next. Buka muka sebelah. Zaid. Wah, banyak ni. What the hell? Ni vocab ni. Okey Zaid, mula. Kita ikut row by row lah Okey. Mula-mula gambar apa tu? Pen. Pen apa? Qalamun. So nak tanya, ma hadza ke ma hadhihi? Dia nak tanya what is this? Kenapa hadhihi? Sebab ma untuk manusia. Benda hidup. Ma untuk benda bukan hidup, man untuk benda hidup. Kat sini ma. So nak guna soalan dia, nak guna ma hadza ataupun ma hadhihi? Which one? Ma hadhihi. Kenapa ma hadhihi bukan ma hadza? Ma hadhihi untuk male ke untuk female? Female. Qalamun male ke female? Male. So ma hadza. Ada dua Zaid. Hadza dengan hadhihi. Yang ini kalau male, muzakkar. Yang ini untuk female. So kalau benda tu male, qalamun kan? Qalamun male ke female? Male. So mana? Man lagi. Ma hadza. Okay, next. Nombor 2. Gambar apa tu? Siapa ni? Aisyah. Buat gambar apa? Next. Selepas gambar pen tu. Page yang tu. Yang ni. Pen ni dah. Tulislah qalamun. Yang ni apa? Sudu apa sudu? Sudu apa? Siapa ingat sudu? Mil apa? Mil'aqatun. Tulis. Apa dia? Sudu apa? Mil'aqatun. So ma hadza ke ma hadhihi Aisyah? Ma hadza ke ma hadhihi? Ma hadhihi tulis. Ma hadhihi. So jawapan dia hadhihi mil'aqatun. Okay, next. Zafira. Gambar mulut. Famun. Ma hadza ke ma hadhihi? Ma hadza. Sebab apa? Mulut. Dia satu je, single. So dia guna muzakkar. Okay, next. Zaid. Mulut tu dah sebelah gambar mulut. Ayam jantan ke ayam betina ni? Ayam betina. Ayam betina apa? Siapa ingat? Ayam betina.
Dajajatun. Ayam betina dajajatun. Ayam betina. So Zaid, ma hadza ke ma hadhihi? Nak tanya ini apa? Tanya ma hadhihi, mak nak guna ma hadza ke ma hadhihi? Hadza ke hadhihi? So ma hadhihi, jawapannya Zaid pun jawab macam mana? Ini adalah seekor ayam betina. Hadhihi, Seekor ayam betina. hadhihi. Hadhihi. Jawab je lah. Hadhihi dajajatun. Macam tu. Hadhihi dajajatun. Hadhihi. Allah Allah. Hadhihi dajajatun. Okay, next. Zafira pula. Aisyah gambar apa? Aisyah? Gambar? Tak, gambar bawah pen tu. Gambar bawah pen tu apa? Dapur apa? Siapa ingat dapur apa? Dapur. Mata. Cepat. Matbahun. Matbahun. So hadza ke hadhihi? Aisyah. Matbahun. Ma hadza ke ma hadhihi? Aisyah. Tak nak buat benda lain. Kalau tengah belajar jangan lukis-lukis, belajar dulu. Ma hadza ke ma hadhihi? Cepat jawab dulu. Ma hadza ke ma hadhihi? Aisyah, jawab. Aisyah. Jawablah. Ma hadza ke ma hadhihi? Hadza, kan dia tak ada tambah butah kan? Aisyah. Zaid, janganlah main. Zaid, bila cikgu explain, jawab benda lain. Masing-masing tengok. Kan kena jawapan, masing-masing kena jawab ni. Hadza ke hadhihi? Hadza. Hadhihi ni ada tambahan butah ke? Tak ada kan? Hadza matbahun. Okay, next. Zafira. Gambar apa tu? Apple apa? Tufahun, betul. Tufahun. So hadza ke hadhihi? Okay, next. Zaid. Gambar apa? Gambar hidung tu. Hidung apa? Siapa ingat hidung apa? Hidung, nose. Zaid, kakak dah beritahu dah. Anfun. So muzakkar ke muannas? Muzakkar. So nak guna apa? Kalau nak tanya ini apa? Macam mana? Ma hadza. So jawapannya hadza anfun. Mumtaz. Okay, next. Aisyah. Gambar tingkap. Tingkap apa? Tingkap apa tingkap? Nafizatun, betul. Nafizatun. Tingkap. Muzakkar ke muannas ni? Belah. So ma hadza ke ma hadhihi? Aisyah, ma hadza ke ma hadhihi? Ma hadhihi nafizatun. Okay, next. Zafira. Duduk. Aisyah duduk.
Ni, tufahun. Oh, Zaid tanya cikgu lah, tak tahu. Okey. Kita kat mana tadi? Yang ni kunci. Duduk sayang. Duduk. Aisyah duduk. Kunci apa kunci? Miftahun. Muzakkar ke muannas? Zafirah. Male or female? Female. Ada tamar butah ke? Hazal lah. Jangan percaya cakap Zaid. Zaid kacau lah. Okey, Zaid pula. Okey, Zaid next. Zaid. Gambar apa Zaid? Gambar periuk. Pot. Periuk apa periuk? Kidrun. Apa dia? Kidrun. Okey, ini special sikit. Kidrun ni muzakkar ke muannas? Female. Zafirah? Kidrun muzakkar ke muannas? Male ke female? Male. Aisyah? Mana Aisyah? Aisyah ni. Hilang mana pula dia ni? Cepat jawab. Aisyah, yang tu Aisyah. Belajar dulu. Come on. Dah nak habis dah ni. Sikit lagi. Lagi sejam. Sejam. Kidrun. Muzakkar ke muannas? Male ke female? Female. Ingat dia tak ada tambah butah kan? Tapi dia female. Special. So dia muannas. So hadza ke hadhihi? Hadhihi. Allah, hadhihi. Kidrun. Betul. Okay, next. Gambar apa tu? Next, gambar gitu. Zafirah, gambar? Lembu betina. Lembu apa? Baqaratun. So hadza ke hadhihi? Zafirah. Gambar lembu tu, lembu. Lembu apa? Hadhihi baqaratun. Sekejap, gua ada phone call jap. Hello? Mai lah. Berdatang. Baju oren dia tinggal kat rumah. Oh, nak kena bawa baju oren okey, alright. Nanti abang buka dengan ironing board. Ada tulis apa tak kat baju tu? Baju sekolah oren. Okey, alright. Okey. Pukul apa sampai dalam pukul apa tadi? Semalam abang janji 3:30 Okey, alright. Okey, baju oren sekolah. Alright. Okey, bye. Cikgu nak kena pergi sekolah anak cikgu ni. Petang nanti. Anak cikgu sekolah kat sama Baqaratun. Biasa dekat sama. Sekarang ni tak ada bully tu. Kalau komplain je budak yang pembuli tu kena buang sekolah. Sekarang siapa tadi? Zafirah. Aisyah mana? Tak tahu. Okey, tak apa, next. Zafirah. Gambar fridge tu. Tahu. Tallajatun. Ada tamat butah kan? So muzakkar ke muannas? Muannas. Aisyah, duduk sini Aisyah. So hadza ke hadhihi? Hadhihi sallajatun. Okay, next.
Zaid? Gambar keldai. Keldai. Ada himarun. Muzakkar ke muannas? Muzakkar. So hadza ke hadhihi? Hadza himarun. Okay, next Aisyah, gambar jam. Aisyah. Gambar jam Aisyah. Jam apa jam? Hadhihi. Jam apa? Jam tangan apa? Jam apa jam? Sa'idun tu nama orang, oi. Sa'atun. Apa dia? Sa'atun. Sa'atun. Sa'atun jam. Zaid, duduk Zaid, tulis sa'atun jam. Nanti tak ingat. Okay, next. Zafirah, bag. Gambar bag. Dimulai dengan come on. Betul. Hakibatun. Hakibatun. So hadza ke hadhihi? Hadhihi, betul Zaid. Okay, next Zaid. Gambar sekolah. Sekolah apa? Madrasatun. Hadza ke hadhihi? Kenapa hadza? Kenapa hadhihi? Sebab dia ada tamal butah. Okay, next. Aisyah. Gambar kertas. Sorry, gambar buku tulis. Buku apa? Daftarun. Daftarun muzakkar ke mana? Hadza ke hadhihi? Daftarun tu buku. Hadza. Kalau kertas warokun. Okay, next. Okay, iron. Aisyah, iron. Apa nama dia? Iron. Setrika. Setrika ni. Mikwatun. Apa dia? Mikwatun. Hadza ke hadhihi? Zafirah, mikwatun. Hadza ke hadhihi Zafirah? Mikwatun apa? Hadhihi. Mikwatun tu apa? Maknanya? Iron. Okay, next Zaid. Susu. Betul. Labanun. Muzakkar ke muannas? Hadza ke hadhihi? Hadza. Okay, next Aisyah. Gambar daging. Daging apa Aisyah? Daging lahmun. Apa dia? Lahmun. Ni nanti cikgu tanya kuis ni. Lahmun. So hadza ke hadhihi? Lahmun hadza ke hadhihi? Hadhihi? Sekarang ni lahmun. Hadza muzakkar. Ayin mikwatun. Okay, next. Zafirah. Kedai apa? Dukanun. Muzakkar ke muannas? Hadza ke hadhihi? Hadza, betul. Okay, next. Gambar batu. Batu ni. Macam roti kan? Dia batu. Hajarun. Apa dia? Hajarun. Muzakkar ke muannas? Hadza ke hadhihi? Hadza hajarun. Okay, next. Aisyah, basikal. Basikal apa? Aisyah, basikal apa? Basikal apa? Messi. Darajatun. Apa dia?
Darajatun. Hadza ke hadhihi ni? Al-qira'atu. Nanti dulu. Darajatun. Al-qira'atu. Baca ni. Al-qira'atu. Hadza ke hadhihi? Al-qira'atu. Dia ada tambahan duta. Hadhihi. Okay, next. Aisyah. Aisyah pula. Zafirah. Gambar tangan. Apa dia? Tangan apa? Tangan apa? Uzunun telinga. Rijlun kaki. Ainun mata. Tangan apa? Siapa ingat tangan apa? Yadun. Muzakkar ke muannas? Kenapa dia muannas? Dia anggota badan yang berpasangan. Kalau anggota badan yang ada in pair, macam tangan, kaki, ada dua kan? So guna hadza ke guna hadhihi? Guna hadhihi, dia muannas. Lupa. Okay, now kita main quiz. Last kita main quiz. Siapa jawab banyak dia betul Boleh? Boleh. Banyak betul lah. Takkanlah nak jawab banyak salah. Aisyah, Zaid, Zafira. Okey. Duduk. Dengar. Yang ini jawab je. Siapa jawab betul, tayangkan tangan. Tapi kena cakap kuat-kuat lah. Kasi aku dengar Okey, duduk. Saya. Duduk. Aisyah, duduk. Tak apa, duduk. It's okay. Tak apa. Cikgu nak tanya tik je. Okey, dengar. Dengar ni. Dengar mulut cikgu cakap apa ni? Translate ke bahasa Arab Apa bahasa yang tadi? Tangan. Yadun. Satu. Yadun. Yadun. Kaki? Zafira dulu. Hidung? Anfun. Dapat dua dah. Anggota ke apa? Tak kisah. Suka hati cikgu. Mata? Ainun. Aisyah. Kedai? Kedai. Tongki. Kedai, shop. Bag? Batu. Zaid. Jaya Zaid ni susah ni, akibat tu susah ni. Kuda? Hisanun. Okay. Ready? Kereta? Car? Sayyaratun. Zafira tadi dah sebut dah, Zafira. Okay, next. Ready? Boleh teka tak? Next yang cikgu nak tanya apa? Basikal? Lahmun. Basikal apa Zaid? Darajatun. Kenapa saya kena sini? Tak, duduk. Darajatun. Apa ni? Kak Zafira dah leading ni. Okay, relax. Okay, relax dengar. Pen. Oh, ni dua orang dapat. Dua-dua. Zaid dapat, Aisyah pun dapat. Okay. Yeah. Sudu. Lahmun. Mil dah betul. Mil akotun. Okay, sabar Zaid. Okay, dengar. Cikgu nak tanya. Pintu. Ni tiga-tiga dapat markah. Bagus. Tingkap. Tingkap apa Lahmun. Lahmun daging.
Zaid apa Zaid tingkap? Hati batu. Hati batu. Ha? No. Nafizatun. Ha, Kak Zafira. Uish, Zafira. Panjang ni. Okey, next. Dengar. Cikgu nak tanya. Ayam betina. Ini kelu-kelu. Ayam betina kelu-kelu? Zaid jawab. Ayam betina Zaid. Ya. Come on Zaid. Ha? Lejar. Zaid, betul lah Zaid. Dajajatun, betul. Betul. Itu ayam. Okey, apa lagi cikgu nak tanya? Okey, next. Saudara perempuan. Adik-beradik perempuan. Ibnun Bintun anak perempuan. Ni saudara perempuan. Adik-beradik perempuan. Oh, okey, Chan kat Zaid. Bisiklah kat dia. Saudara. Ha, No. ada adik-beradik perempuan. Kalau kakak apa kakak? Tak ada. Ada lah. Sebelum ni kita dah belajar lah. Tak ada dalam buku. Ha, Tak ada dalam buku. ada lah. Ukhtun, betul. Kakak yang kita tolong. Tak apa, dah bagi. Akhun kalau adik-beradik lelaki, saudara lelaki. Kalau adik-beradik perempuan, ukhtun. Okey, next. Ini susah sikit Yang kita baru belajar hari ni. Iron, setrika. Ha? Mikuati. Cayalah Zaid. Susah tu nak sebut tu. Apa lagi nak cikgu tanya? Okey, next. Ni pun susah ni. Fokus. Periuk. Al-Kidru ataupun Kidrun. Wah. Yalah Zaid. Okey, next. Ni senang. Senang maksudnya familiar. Lembu betina. Betul? Betul Zaid. Wah. Makin meningkat. Okey, next. Ayat ni agak susah sikit. Petani, farmer. Fallahun, Zafira. Fallahun. Okey, next. Mulut. Famun. Okey, next. Okey, yang ini kita baru belajar hari ni. Daging. Lahmun. Aisyah. Payahlah Aisyah. Okey, yang ini pun baru apa kita baru belajar hari ni. Peti sejuk. Come on. Huruf tu dah betul. Salat kalau ada alif lam, as-sallajatu. Kalau tak ada alif lam, sallajatun. Okey, betul Zaid. Apple. Zafira. I don't know. I can't be my own thing. Okey. Yang ini kita baru belajar hari ni. Teh. No. Asyaya. Betul, syayu. Syayu, asyayu. Syayu atau asyayu. Okey, ini pun baru belajar hari ni. Kopi. Zafira. Kohwatun. Laju. Sari'un. Wah. Zafira ingat lagi ya? Laju ya Zafira jawab. Ayah. Daddy. Father. Abah. Abah nama dia lain. Macam pun dah dengar. Abu memanglah pernah dengar. Al-abu ataupun abun. Abun. Al-abu. Okey, ni yang terakhir.
Yang terakhir kebenaran. 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 Dia kan? Dah tengok dah? Haji ada tak? Ha. Kebenaran. Nak balik awal. Okey. Dengar ni. Last ni. Dapur. Tak ada. Dapur. Matbahun. Betul. So, siapa menang? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123,
15. Wah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11. Dan Zafira, Aisyah 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. So hari ni yang menang 6 tahun. Kak Zafira. Jumpa lagi. 15 lah. Malah itu gambar lansiut. Okey, kita tutup. Nanti dulu. Kita tutup sesi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr.